Pemuda Gagasan Rakyat Sabah hari ini memberi amaran kepada pimpinan Gabungan Rakyat Sabah agar tolak Barisan Nasional daripada kerajaan. Mereka menegaskan mandat rakyat sudah cukup jelas bahawa GRS tidak perlu bergantung pada parti yang ditolak pengundi. Menurut sayap itu, 29 kerusi GRS bersama sokongan bebas, APCO, PH, KDM dan STAR sudah membentuk blok yang stabil. Mereka memberi peringatan bahawa apa-apa cubaan membawa BN masuk semula hanya akan mencabar keputusan rakyat di peti undi. Pemuda PGRS turut mengungkit kembali langkah Kinabalu 2023 yang menurut mereka menjadi titik gelap dalam politik Sabah. Episod itu kata mereka memberi alasan kukuh mengapa kesilapan lalu tidak boleh diulang, terutama apabila kestabilan negeri dipertaruhkan. Mereka juga mempersoalkan kesediaan BN untuk kembali bekerjasama, mengingatkan bahawa BN sebelum ini sendiri menolak GRS dan menyerang kepimpinan Ketua Menteri. Gesaan itu disuarakan ketika